kasihlah kepada Kerajaan Madani kerana telah memberi kita BKK 2026 untuk meringankanlah beban sebagai penjawat awam di masa-masa krisis di Asia Barat sekarang ni. Dengan pemberian BKK tu dapatlah meringankan beban sebagai penjawat awam. Alhamdulillah, BKK 2026 kali ini sedikit sebanyak mengurangkan beban rakyat, khususnya penjawat awam, pesara kerajaan, dan ini juga boleh jadi persediaan bagi ekoran jangkaan kenaikan harga barang yang mana krisis di Asia Barat yang semakin meningkat. Manfaat BKK 2026 ini juga bukan sahaja turut dirasai oleh penjawat awam, namun turut akan dirasai oleh rakyat, khususnya para peniaga, dan akan mendapat limpahan dan meningkatkan lagi kerancakan dari segi pasaran domestik negara lah. Terima kasih Kerajaan Madani. Terima kasih kepada kerajaan atas bantuan BKK yang diberikan pada 13 Mac ini. Dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan saya dan keluarga untuk meraihkan perayaan Hari Raya Aidilfitri ini yang akan menjelma tak lama lagi, dan seterusnya dapat mengurangkan ekoran krisis makin meningkat di Asia Barat tersebut. Okay, so terima kasih sekali lagi Kerajaan Madani atas bantuan khas ini. BKK ni sedikit sebanyak mengurangkan beban rakyat lah, khususnya penjawat awam dan pesara kerajaan. BKK ni juga boleh menjadi persediaan ekoran jangkaan kenaikan harga barang, ekoran krisis di Asia Barat. Manfaat yang kita dapat ni bukan sahaja dapat dirasai oleh penjawat awam dan pesara kerajaan, tetapi turut akan dirasai oleh rakyat, khususnya peniaga. Sedikit sebanyak BKK yang kita dapat ni dapat kita akan salurkan balik kepada peniaga-peniaga ni, dan dia akan inilah untuk ekonomi negara kita jugalah. Terima kasihlah kepada Kerajaan Madani.